Nama saya Raja Nur Hazwani dan rakan saya Nur Auni Nadia dari SMK Seri Bentuk. Pada hari ini, saya akan menerangkan cabaran yang bertajuk keselamatan kenderaan. Dalam cabaran ini terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian sensor. Apabila sensor mengesan sesuatu objek, lampu neopiksel LED akan menyala berwarna merah serta pembas akan berbunyi. Bahagian kedua ialah signal. Apabila butang 1 ditekan, empat lampu neopiksel LED akan menyala, dan apabila butang 2 ditekan, 4 lagi lampu neopiksel LED akan menyala dan 4 yang pertama akan tertutup. Bahagian yang ketiga ialah lampu. Apabila potentiometer diputar ke 50, lampu neopiksel LED akan tertutup. Apabila potentiometer diputar 599 hingga 970, lampu neopiksel LED akan bernyala secara malam. Apabila potentiometer value diputar 49 hingga 600, lampu neopiksel LED akan menyala secara cerah. Selebihnya, lampu neopiksel LED akan semakin cerah.